Lepas tu kita buat lagi. Kalau kita tak kacau dia ni, dia pakai lagi. Apa tak ni? Dia lembut lagi. Kalau kita tak kacau, dia akan jadi keras. Buat gini. Kacau sebati. Dia jatuh-jatuh ni biar tak apa. Cuma kalau dia keras, kita buang je lah. Kalau sikit-sikit. Lepas tu kita buat sekali lagi. Macam ni. Yang ni kita buat lagi. Kita nak lembutkan lagi. Presi compound ni dia tak keras lah. Kita buat lagi lah. Okey, yang ni kalau kita nak buat tak boleh lah ni. Pasal dia dah hampir keras. Dan sikit je. Kalau banyak nanti kan dia akan jadi garing. Yang ni lebih sikit ni kita tepat paku lagi. Pada baru kita buat ni terlayan dia tekan. Tak payah tekan mula lagi, kita boleh tekan sikit. Ini layan yang dekat. Kalau kita tekan lebih sikit dia akan jadi gini, bergaris. Jadi kita jangan tekan lah. Kerana tu kita dah layan pun sama juga, dia bergaris. Jadi kita biasalah, buat biasalah. Layan je lah. Walaupun dia dah bergaris, kita lihat je lah. Buat lagi macam ni. Yang tak kena buat gini lah. Dinding plaster lama dengan plaster yang baru ni kita kena buat gini. Tujuannya kita nak samakan plaster lama dengan plaster baru. Kalau kita tak buat gitu dia akan jadi gini lah. Dia akan jadi gini. Tak sama dengan dinding lama. Jadi sebab tu kenapa kita kena kikis supaya dia samalah. Plaster yang dekat-dekat mozaik ni kita kena lap sebab kalau dah keras memang susah dia nak tanggal. Jadi masa dia lembut ni kita kena lap siap-siap. Kita tengok yang ni dah keras lah. Ini baru sekejap ni. Kalau lama keras lagi lah, lagi susah dia nak tanggal. Jadi masa dia lembut ni kita kena lap siap-siap lah. Ini pun dah keras. Ini baru sikit kita tinggal. Ini yang kedua lah. Kita tengok dia dah cantik sikit daripada yang mula-mula. Cuma dekat sini nampak lagi lah dia punya garisan-garisan ni. Macam gini kan. Ada garisan ni. Ni kemudian biar dia keras dulu. Ini bersama ada macam tak rata. Ini pun sama garisan ni. Ini tak rata lah ni. Ini pun sama. Jadi yang ni kita biar dulu. Kalau kita cuba nak hilangkan garisan ni, nanti lagi banyak garisan. Pasal apa? Pasal dia tak keras lagi. Jadi kita tunggu dia keras dulu lah. Baru kita tutup tempat yang bergaris-garis ni, yang tak rata, tak cantik ni.
yang cantik macam gini tak payahlah buat, pasal ni dah cantik dah licin. Kita cari yang part yang tak cantik. Kalau tadi boleh nak buat pasal dia tak rata dengan plaster lama. Yang ni sama lah. Yang ni dah cantik, tak payah buat lagi. Dia punya atas ni pun tak payah buat lagi. Kita cari tempat yang cantik lah. Ini yang ketiga lah nanti. Tunggu dia kerah je dulu, baru kita sambung balik. Plaster kedua ni dah kering, kita tengok. Oh, dah cantik sikit. Cuma ni lah, ada ni bergaris. Yang ni pun bergaris. Yang lain ada sikit bergaris. Oh, ni sikit je. Lepas tu yang paku tadi yang kita dah tutup. Okay, ni yang paku lah. Cuma dah tak nampak sekarang pasal dia dah cantik. Cuma yang macam gini ni, yang garis ni kita buat balik lah. Yang lain kita tak buat lah, pasal lain dah licin. Kita buat tempat yang tak cantik je. Lepas tu dah okey dah. Jadi macam mana kita nak tutup yang ketiga ni, dia sama je macam cara yang kedua yang kita dah buat sebelum ni. Ambil kita potong. Lepas tu yang ni kena buang lah. Kalau kita tak buang nanti dia akan jadi kembali lagi lah. Pasal ni kan dah keras. Yang kita buat ni lembut. Bila lembut kita tekan, kita nak kita pasta nanti dia bukan dia lah. Lepas tu tak air sikit je. Buat setengah cair macam ni lah. Ini buat setengah cair. Tempat yang bergaris, tempat yang cantik saya buat. Kalau kita dah buat, tak jadi tak cantik balik. Cari tempat yang tak cantik je. Cuma yang ketiga ni saya tak pakai span lah. Boleh kita pakai span. Cuma yang ketiga ni saya tak pakai span. Kita buat tempat yang tak cantik je lah. Cara dia untuk yang plaster kedua atau yang ketiga kita buat 2 kali je. Maksudnya macam ni lah, sekali 2 kali. Jangan buat lagi macam ni. Nanti plaster baru yang kita buat ni dia akan lepas. Kalau kita buat banyak kali dia akan jadi gini lah. Nampak tak ni? Menggelupas. Jadi kalau dah jadi gini, kita jangan buat lagi lah. Kita biar dia kering baru kita buat balik. Jadi cara yang betul tadi kena buat sekali atau 2 kali je. Lebih dia akan jadi gini lah. Okay, ini hasil dia lah. Selepas kita dah betulkan balik yang menggelupas tadi, hasilnya dah cantik, dah licin. Jadi yang ni kita tunggu je dia kering. Kalau tak nak cat pun tak apa. Kalau nak cat lagi elok lah.